belum cukup masak dia dah keluarkan. So, cakap kat dia pulang. Korang boleh nampak video yang saya stitch tadi tu. Baru-baru ni ada seorang akak ni, dia complain and dia post video ni dekat TikTok dia. And kebetulan video tu mungkin FYP. Sebenarnya itulah yang terjadi dekat kedai saya juga. Sebab apa? Sebab ada yang complain. Ada yang cakap kedai saya punya nasi kenapa tak ada mushroom? Kenapa tak ada shiitake mushroom? Kenapa kering? Tak berkuah. Dia macam nasi dengan kicap. Itulah yang terjadi kepada orang yang tak faham apa itu nasi ayam clay pot yang sebenar-benarnya. Okay? So yang macam korang tengok dalam video stitch tu, korang boleh nampak. Nasi lembab lagi, tak kering lagi, tak masak lagi. Itu bukan the real version of the Chinese version. So aku nak tunjuk kat korang kali ni yang mana adalah the original one and the sebenar-benarnya nasi ayam clay pot the Chinese style. Sebab apa kita tak pakai mushroom shiitake, kita pakai apa? Sosis dengan ikan masin sahaja. So dalam nasi ayam clay pot kita ada sosis, ikan masin dengan ayam. Jom kita tengok. Let's go. Alright, so bismillah. Inilah the real one. Yang ada ayam, yang ada sosis. Yang sebenarnya dia tak adalah yang macam tadi lembab sangat, macam tak masak. Ni the real versionnya. Korang boleh tengok. Ini baru betul real gang. Kita akan gaul, nampak? Gaul. Ada kerak-kerak dia pun kita ambil. Buka. Nampak? Rasap, nampak? So, nampak? Ini the real one and kita akan bungkus terus dalam ni. Nampak? Nampak? Ada kerak je, nampak? Ada kerak. Kerak-kerak ni yang kita nak. Nampak? Ini batu the real one. Last sekali kita letak apa? Daun bawang. Okay? So inilah the real one nasi ayam clay pot the Chinese style. Okay? Kepada akak tadi, tak mau sedih-sedih. Sini singgah kedai kami ya. Meru Permai Ipoh. Jemput singgah, bawa husband akak. Jangan sedih-sedih cakap ada. InsyaAllah ada yang halal lagi. Daripada kami, Opa Zuzu. Okay? Itu saja. Assalamualaikum. Bye.